Peningkatan populasi warga emas di China telah memberi impak yang sangat ketara terhadap pertumbuhan sektor perkhidmatan penjagaan. Ini telah mencetuskan permintaan yang tinggi terhadap kemudahan penjagaan yang berkualiti, selesa dan memenuhi keperluan fizikal serta emosi golongan itu. Jadi persoalannya, adakah anda juga pernah bercadang untuk mendapatkan perkhidmatan penjagaan ketika menerjah usia warga emas suatu hari nanti? Bagi Fauzan secara peribadi, mengapakah tidak atau boleh dipertimbangkan dengan mengambil kira manfaat dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan khususnya selepas bersara nanti. Jika dahulu perkhidmatan penjagaan warga emas sering dikaitkan dengan rumah perlindungan yang serba kekurangan dan selain kisah-kisah pengabaian golongan itu. Namun berbeza pada masa kini apabila konsep perkhidmatan penjagaan warga emas telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dan terbaik. Fauzan, adakah perkhidmatan penjagaan warga emas ini merupakan sebahagian daripada ekonomi perak atau silver economy? Sudah pasti, perkhidmatan penjagaan warga emas ini merupakan salah satu sub-bidang dalam silver economy yang memainkan peranan penting sebagai penyumbang kepada ekonomi negara dengan sasaran melibatkan golongan warga emas. Secara dasarnya, silver economy di China dijangka berupaya mencapai sekitar 30 trilion yuan RMB menjelang tahun 2035. Tidak sekadar membuka potensi perniagaan kepada pemain industri, malah sektor berkenaan berupaya mewujudkan lebih 100 juta peluang pekerjaan menjelang tahun 2050 sekaligus menyuntik daya baru ke dalam lanskap ekonomi China. Fauzan, apakah bentuk produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam bidang ekonomi perak? Dalam kata erti mudah, semua barangan dan perkhidmatan yang menjamin keselesaan kepada kehidupan warga emas secara menyeluruh. Maka tidak menghairankanlah jika terdapat syarikat teknologi melabur dalam bidang melibatkan warga emas dengan menyediakan produk pintar seperti peranti boleh pakai dan perisian pengurusan kesihatan untuk memenuhi keperluan kumpulan usia tersebut. Kewangan penjagaan warga emas juga merupakan antara perkhidmatan yang ditawarkan dalam bidang ekonomi ini. Ia menawarkan perkhidmatan yang menjamin kebajikan warga emas pada hari-hari mendatang seperti insurans, simpanan dan pelaburan berkaitan penjagaan warga emas. China telah melihat peluang pertumbuhan yang dinamik berdasarkan peningkatan populasi warga emas yang mampu menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara. Langkah mempromosi ekonomi perak juga akan dapat menangani keperluan golongan warga emas secara langsung yang akan melonjakkan ekonomi China secara signifikan. Ini Biz RM Beijing, saya Fauzan Azmi, jumpa lagi episod akan datang. Bye-bye.